Ekonomi Malaysia bergantung kepada perusahaan keluaran utama. Getah, kayu kayan, timah, kelapa sawit dan barangan utama yang lain meliputi 50% keluaran nasional KASA. Dan oleh kerana perindustrian ini mendatangkan kelebihan ekspor, maka kedudukan perdagangan negara sungguh lumayan. Keadaan ini kelihatan dari cara hidup masyarakat berada kita. Dan ringgit Malaysia merupakan mata wang yang tegap di dunia. Malaysia, tanah makmur dan